Tak tahu nak reda ke tak. Sebenarnya bagi je duduk kat rumah pusaka. Tapi janganlah segala harta benda arwah mak bapak dibuang. Dibagi orang, dibakar tanpa izin kakak-kakak. Sebab itulah dekat sini, yang duduk tu dia nak kena sedar lah. Dia kena ada ilmu jugalah. Dia nak kena sedar diri dan dia kena ada ilmu. Sebab tu, dia nak kena sedar sebab dia macam menumpang dengan keizinan waris-waris lain. Walaupun dia ada bahagian, tetapi ialah kena buat jaga rumah tu betul-betul dan harta-harta yang ada dalam tu memang adalah harta pusaka. Sebab tu dia nak kena maklum dekat semua. Cuma harta yang macam dalam rumah ni, macam pinggan mangkuk apa semua ni, tak pernah lah macam saya sendiri uruskan harta pusaka benda-benda yang macam ni. Cuma bincang. Okey, harta ni nak buat apa? Benda ni nak buat apa? Kena bincang. Sebab tu memang tak boleh nak bagi dekat selain daripada waris faraid tanpa izin waris faraid. Sebab tu yang duduk ni, yang duk bagi-bagi barang ni, dia kena tak boleh macam tu. Dia memang kena maklum dekat waris faraid. Walaupun benda tu kecil lah. Sebab kita tak nak jadi pertikaian macam ni. Pada saya, yang ni dah jadi pertikaian dah ni sebenarnya. Ada yang terguris dah ni sebenarnya. Sebab itulah saya nasihat lah. Lagi sekali saya ulang, yang duduk nak kena sedar diri dan nak kena ada ilmu juga. Tak boleh duduk-duduk saja je.